Cik, ada yang tanya saya, simpan emas dalam akaun Gap ni boleh dapat emas fizikal ke? Jangan risau, kalau tuan-puan simpan emas dalam akaun Gap ni, sebenarnya memang emas tuan-puan ni boleh difizikalkan bila dah cukup gram emas yang tuan-puan nak. Ada 3 cara pengeluaran emas yang tuan-puan boleh dapatkan emas fizikal daripada akaun Gap. Yang pertama adalah melalui gold in transit. Bagi emas yang beratnya bawah daripada 21.25 gram, emas tersebut akan dihantar terus ke rumah tuan-puan secara postage berinsurans. So, tuan-puan hanya perlu tunggu sahaja emas tu sampai di rumah dengan senyuman. Dan cara yang kedua, bagi emas yang beratnya melebihi daripada 21.25 gram, tuan-puan perlu set appointment dan pick up di mana-mana branch yang berdekatan dengan tuan-puan. Kaedah yang ketiga adalah melalui mesin gold ATM machines. So, tuan-puan boleh sahaja walk in ke mana-mana gold ATM machine yang berdekatan untuk fizikalkan emas daripada akaun Gap tuan-puan. Bagi yang nak mula simpanan emas serendah RM100 di Public Gold, boleh terus klik link di bio ataupun terus hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya.